Di antara 1 minit 10 saat. Simon 1 minit 13 saat. Kirimaru 1 minit 17 saat. Awak semua ni tak ada daya tahan langsung. Kalau beginilah awak semua tak akan berjaya. Aduh, kau cakap macam tu. Kita dah berusaha kan? Awak semua cuba tengok Simbe tu. Sekarang ni dah 3 minit. 3 minit? Tak lama sangat kau, cikgu. Entah-entah. Entah-entah. Simbe! Cikgu Yamada, perut saya ni dah kembung sangat. Saya bukan suruh minum air. Sejak akhir-akhir ini awak semua dah semakin lemah. Jadi jangan ingat kami akan ambil semelewa je. Mulai hari ini kita akan buat latihan sebenar di luar sekolah, ya? Latihan sebenar? Ya, lepas ni kita akan ke biara soseji. Macam pernah dengar je kan? Kau tak salah saya, biara tu jauh tau. Tapi cikgu, kenapa kita nak susah payah pergi ke tempat yang jauh tu? Untuk muka buminya bagus untuk aktiviti lasak. Jadi perjalanan kali ini adalah untuk mempelajarinya. Jalan-jalan. Mananya? Ya. Nanti dulu. Aidin, asyik kepal. Biscuit! Kita semua bukan nak pergi mengembara. Nah, yang ini untuk cikgu. Terima kasih. Cikgu memang suka air berges. Ini nah. Cikgu Kyoka, cikgu pun sama juga. Hari ini pelajar tahun 2 akan buat latihan yang sama. Mereka juga akan pergi ke biara itu melalui jalan yang lain. Kalau mereka kalah dengan pelajar tahun 1, tentu mereka malu. Jadi mungkin mereka ada rancangan yang lain. Inilah barisan kita yang ikhlas berjuang. Dengar sini. Kalau awak nampak rumput yang macam ini, ia dipanggil rumput anyaman. Dekat tempat macam inilah musuh selalu bersembunyi. Jadi awak kenalah hati-hati. Simbe, awak buat apa tu? Awak cuba nak menyorok Nak menyamar jadi musuh ya? Bila seorang ninja menyorok macam ni, kita akan panggil dia sebagai rumput perangkap. Rumput tingkap? Rumput perangkap. Rumput tertingkap? Rumput perangkap. Rumput kerat-kerat? Rumput perangkap. Rumput tertangkap? Rumput perangkap. Rumput perangkap? Rumput serangkap. Dengar sekali tu betul lah. Apa? Kirimaru! Sudahlah tu Simbe, mari kita pergi. Nanti kejap, ada sesiapa di kertas tak? Cepatlah! Awak mesti ingat, pelajar tahun 2 pun akan pergi ke biara tu. Mungkin lepas ni, awak semua akan terima banyak rintangan dari mereka. Mereka tentu akan buat banyak cara. Jadi awak semua mestilah berhati-hati, ya? Bukan nyalakan api, berhati-hati tau. Agaknya Cikgu Kyoka dah kena gastrik tak? Tapi memang patut pun dia kena gastrik tu. Simbe, kenapa ni? Saya terpijak duri lah. Peliklah duri ni. Nampak macam bulu yang diasal tajam aja. Tengok. Ini ialah pansi. Rupa tali pancing macam ni ke? Pansi. Buluh ni dah diasah tajam supaya kaki mangsa terpijak dan tercucuk. Macam ni rupanya mereka nak kenakan kita. Lepas ni tentu ada banyak lagi. Kirimaru, kita mesti balas dendam untuk kawan kita Simbe. Ya. Semasa dalam perjalanan, kalau ada sungai di tengah-tengah macam ni, kita panggil pemisah. Bagi askar, tempat ni sesuai untuk tembak-menembak. Mari kita menyeberang. Ya! Nanti, sungai ni nampak macam tak betul. Sungai? Tak betul? Dengar, tak betul tu maknanya kena gelak lah. Dah lah tu, cepat jalan. Dah ke? Takkan marah kot. Kalau tak tumpu kapal hatian, kita tak boleh nampak benda yang mencurigakan. Tadi Cikgu Yoka kata ada tak betul. Tapi... Simon! Hati-hati semua. Kat dalam sungai ni ada tanah bekas yang kosong. Habislah. Kita ni umpamakan sebagai kuda. Kalau kaki tersangkut ke dalam bekas tu, susahlah kita nak bergerak. Saya ada soalan. Apa dia, Dantaro? Kalau tak salah saya, sepatutnya pelajar tahun 2 menggunakan jalan yang lain, kan? Betul tu. Kalau macam tu, kenapa jalan yang kita gunakan ni ada perangkap, cikgu? Saya pelik lah.
Mungkin mereka dah bagikan kepada 2 kumpulan. Kumpulan satu ikut jalan lain dan yang satu lagi ikut jalan yang sama dengan kita. Cikgu, kami pun nak kenakan pelajar tahun 2 tu lah. Apa? Ya, kita kenakan mereka balik. Wah, bersemangat betul awak semua. Mari mulakan. Yeah! Kita akan bahagikan kepada 3 kumpulan. Dan Taro dan Kiremaro, awak kenakan kumpulan 1. Baiklah. Simon dan Kura, awak berdua kenakan kumpulan kedua. Ya. Cikgu dan Simbe pula akan ikut jalan biasa untuk pergi ke biara tu. Ingat, jangan cuai. Ya! Jeruk asam dikupas lagi masih ada kulitnya. Laju betul lah pelajar tahun 2 berjalan. Dan Taro, tanya orang tu nak. Jeruk Maaf asam. ya, boleh kami jeruk tempat tanya? Oh, awak berdua budak ninja dari sekolah Nintama ya? Apa? Macam mana awak boleh tahu pasal kami? Bagi tahu kami siapa awak. Tengok baju awak berdua ni pun saya dah tahulah. Yelah, betul juga cakap awak tu. Boleh tak perasan pula kan? Nampaknya pelajar baru sekolah ninja Nintama tahun ni tak ada seorang pun yang hebat-hebat. Apa? Awak tak layan nak kata kami macam tu tau. Ya, betul tu. Kita ni hebat ke? Ini bukan masa nak berfikir. Dah lah, jangan nak bergaduh. Saya ni bekas guru di sekolah ninja. Nama saya Cikgu Daiki. Kalau macam tu, saya nak tanya sikit. Ada tak pelajar tahun 2 sekolah Nintama lalu kat sini? Kalau tahu pun tak boleh cakap. Kenapa? Sebab saya ni bukan ninja lagi. Saya cuma orang biasa je. Kenapa dengan kawan awak ni, ha? Dia ni pantang dengan perkataan cuma sebab dia ingat percuma. Apa dia? Jadi dia ingat saya. Saya orang biasa je lah. Apa? Awak kata pelajar tahun 2 tu dah pasang perangkap? Tak guna betul lah mereka. Memang pun. Bukan. Ha? Awak semua yang tak guna sebab boleh terkena perangkap mereka. Apa yang awak belajar dekat sekolah tu, ha? Saya sibuk dengan kerja sambilan. Jangan nak ketawa. Tak, saya menangis lah. Pelajar tahun 2 tu memang ada lalu dekat sini tadi. Awak berdua cepatlah pergi kejar mereka tu. Saya pun tak boleh nak berdiam diri. Cepat kejar mereka. Ya, kita akan lari sekuat hati dan tangkap kumpulan pelajar tahun 2 tu. Boleh percaya ke dengan cikgu ni? Kenapa? Awak tak percaya dengan saya ke? Saya ni nampak aja macam ni. Tapi saya pakar dalam membuat asam jeruk tau. Cepatlah lari. Apa kaitannya asam jeruk dengan ninja, dan Taro? Bergerak dengan penuh semangat dan pantas. Bagus. Saya rasa kumpulan pelajar tahun 2 tu tentu tak jauh dari sini. Dah taruh. Hati-hati. Itulah, lain kali hati-hatilah sikit lah. Memang lembab betul. Cuba tengok tanah dekat kawasan awak tu. Baik. Inilah jerat musang. Sebab tu ia dikorek dengan banyak dan dekat. Tapi macam mana cikgu boleh tahu semua ni? Dengan semangatlah. Tak boleh jadi ni Kiremaro. Ya, jomlah pergi cepat. Kiremaro, cuba tengok kat sana tu. Pelajar tahun 2. Nampaknya mereka nak pemalang kat situ lah malam ni. Tengah malam nanti kita akan cuba hampiri mereka. Besok pagi tentu ada kabus tebal dan masa itulah kita akan menyerang mereka. Inilah yang dinamakan serangan kabus. Tapi macam mana pula cikgu boleh tahu besok pagi ada kabus tebal? Bagi seorang ninja, bila dia tengok arah awan bergerak aja, dia dah tahu besok ada kabus ataupun tidak. Dengar, tengah malam nanti kita intip mereka. Baik. Baru saya tahu, susah juga jadi pengintip ni. Mana kabusnya cikgu? Saya tengok cuaca dah semakin cerah dah. Lebih baik serang tengah malam je. Kadang-kadang tersalah teka juga.
Nampaknya kita terpaksalah cuba menipu musuh. Kali ini tentu boleh berjaya kan? Serah kepada cikgu.